Untuk sebuah Mercedes yang baru ataupun BMW, gaji yang layak untuk financing lebih kurang 10 ke 12 ribu. Tapi kalau ikut formula gaji yang selesa, at least kena ada 17 ke 19 ribu. Let's say lah sekarang gaji sebulan 20 ribu. Oh, naik pangkat. Antara BMW 330i dengan C300, yang mana patut korang pilih? Jom kita breakdown. Untuk C300 harga bermula 328,000. Untuk BMW 330i harga bermula 305,000 including servis dan juga extended warranty. Installment kalau kita kira untuk 5 tahun dengan 30% deposit, sebulan RM4,209, RM3,914. Enjin dua-dua sama, 2.0 turbo. Untuk dia punya horsepower pun sama juga, 255 horsepower. Fuel consumption, Mercedes 1 liter boleh pergi average 11.8 km. Untuk BMW pula lagi jauh, 12.5 km. Kalau nak servis 2 kali setahun, at least RM4,000. Untuk BMW, tiada charge. Nilai depreciation lepas 3 tahun, 36.6%. Untuk BMW pula, 38%. 300 ni hanyalah datang dengan standard audio, tak ada bermaster, 5 speaker je. Untuk 330i pun tak ada juga Harman Kardon. BMW Hi-Fi 10 speaker. Jadi itulah comparison yang basic untuk C300 dengan 330i. Antara dua kategori ni, yang mana satu korang pilih? Ataupun kategori yang ketiga, beli yang used lepas 3 tahun, masih ada warranty, masih low mileage. Apa pendapat korang?